bersyukur kehadrat Allah, dengan izinnya kita dapat berkumpul di Persada Barokah untuk bersama-sama menyaksikan sebuah majlis yang penuh keberkatan, iaitu di antara setulus takdir Muhammad Nur Syaiful dan juga Nur Aisyariah. Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa aku, cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari... Sungguhnya perkahwinan ini adalah satu sunnah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Syariat Islam menyuruh berkahwin bertujuan membentuk keluarga yang bahagia mengikut peraturan yang lengkap bagi melahirkan zuriat yang baik lagi soleh dan melahirkan keturunan yang ramai serta generasi yang beriman dan bertakwa bagi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kau anugerah kesucian dalam dirimu, berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surga. Muhammad Nur Syaiful bin Muhammad Nur Sam. Saya Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Nur Aisyariah binti Zulkifli dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Saya terima nikahnya Nur Aisyariah binti Zulkifli dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Kau jawaban dari semua doa